Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, tak payah. Okey. Jadi semua dah makan kan? Dah. Jadi semua dah makan, sama-sama kita ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah ni dah bagi kita macam-macam, dah bagi kita makan, dah bagi kita kesihatan, bagi kita jumpa kawan-kawan, jumpa sepupu, jumpa saudara, jumpa atuk. Walillahilhamd, itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah bagi kepada kita. Dan nikmat yang lebih besar daripada semua itu adalah hari ini kita dapat jumpa saudara satu sama lain. Tapi bukan sekadar untuk kita jumpa untuk makan, tapi kita dapat juga mendengar tazkirah. Okay, mungkin biasa kita ingat tazkirah ni biasanya untuk sampaikan ke orang luar. Biasanya untuk sampaikan kat masjid. Tidak, tapi tazkirah ni untuk kita sampaikan di mana-mana sahaja. Bahkan tazkirah, okay, siapa faham maksud tazkirah? Tazkirah. Kita biasa dengar ni perkataan tazkirah. Tak apa, kalau soalan boleh jawab. Apa maksud tazkirah? Tazkirah ni maksudnya adalah peringatan. Macam kita manusia biasa lupa. Manusia ni selalu lupa, betul tak? Maka bila manusia ni selalu lupa, perlu selalu diingatkan. Maka sebab tu kita kalau kat rumah kena ingatkan. Dah buat kerja sekolah belum? Kena ingatkan. Tapi ni tazkirah untuk mengingatkan kita, untuk kita kembali ke jalan yang lurus, maka tu lebih penting. Bahkan tazkirah yang paling penting ni, peringatan yang paling utama sebenarnya untuk kita sampaikan kepada ahli keluarga. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan sampaikanlah peringatan kepada kerabat yang terdekat dulu. Jadi sebab tu hari ini saya dekat sini nak sampaikan tazkirah kepada semua yang sebagai satu saudara, terutamanya ada hubungan darah. Sebab untuk kita sampaikan tazkirah kepada keluarga ni lebih penting. Okay, jadi sebenarnya hari ini Kak Alif nak sampaikan tazkirah peringatan berkenaan dengan bersaudara kerana Allah. Ukhuwah fillah. Okay. Kalau siapa yang ada phone boleh buka surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman ni, siapa kat sini orang beriman? Angkat tangan. Mana iman dekat sini? Siapa nama iman? Iman. Okey. Okay, turun tangan. Jadi kita semua kat sini adalah orang beriman. Jadi sebenarnya hakikatnya kita semua orang beriman, walaupun tak ada hubungan darah, walaupun orang kat luar sana kita jumpa pakcik ke siapa-siapa. Tapi kalau nama dia Islam, dia tetaplah ikhwah, iaitu saudara. Jadi Allah bagi tahu kita semua ni adalah saudara. Jadi sekarang ni kita dah tahu kita semua sebagai orang Islam adalah saudara. Kemudian macam mana kita nak bersaudara kerana Allah? Siapa tahu? Kita mungkin biasa jumpa saudara, tapi siapa tahu macam mana kita nak bersaudara kerana Allah? Macam mana? Kita nak, macam contoh, Haras jumpa Iman. Macam mana Haras nak kawan dengan Iman tu kerana Allah? Macam mana? Okay, Allah sebut. Okay, dengar Allah sebut dalam surah Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ciri-ciri orang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman wanita adalah diorang ni saling membantu antara satu sama lain. Itu bersaudara kerana Allah. Dia saling membantu antara satu sama lain. Tapi membantu yang paling tinggi sekali yang perlu tolong apa? Siapa tahu bila kita kawan kerana Allah ni apa paling penting kita patut tolong? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, iaitu menyuruh kepada benda yang ma'ruf, benda yang baik. Kita jumpa kawan kita dah azan, kita ajak dia sama-sama naik kereta, jom pergi masjid. Itu menyuruh kepada perkara yang baik, kemudian wa yanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah benda yang munkar, benda yang tak elok. Contoh kawan kita ada buat salah, contoh bila mak minta tolong dia tak dengar kita nasihat dia, dengar cakap mak. Itu contoh dia. Okay, itu kita nak bersaudara kerana Allah. Kita kena saling tolong antara satu sama lain, terutamanya dalam bab agama. Dan pendorong untuk kita bersaudara kerana Allah ni, siapa tahu apa dorongan untuk kita bersaudara kerana Allah?
Okay, ni daripada yang besar. Okay, maksud tahu macam mana kita nak dorong kerana Allah. Kita nak dorong supaya kita ni bersaudara kerana Allah. Macam mana kita nak dorongkan diri kita untuk bersaudara kerana Allah? Iaitu kita mesti kena rasa diri kita ni nak dapatkan cinta Allah. Macam mana kita nak dapat cinta Allah tu? Kita kena rasa. Bila cinta Allah ni lah kita jumpa siapa-siapa pun kita buat semua kerana Allah. Sebab apa? Sebab ada rasa cinta. Kalau kita cinta pada seseorang, kita mesti nak selalu tolong dia, betul tak? Kita cinta pada dia. Contohnya paling jelas kita sayang kat mak kita. Kita cinta pada mak kita, mak ayah kita. Kita nak tolong dia, kita nak berbakti dengan dia. Kita nak kalau boleh kita nak bila dia sampai je kat rumah kita, kita nak layan dia dengan baik. Tapi ni kita nak dapatkan cinta Allah. Kemudian siapa tahu siapa yang akan dapat cinta Allah ni? Siapa yang akan dapat cinta Allah ni? Ada 4 golongan. Nabi SAW sebut dalam satu hadis kudusi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib mendapat cinta Allah bagi seseorang yang dia berkasih sayang kerana Allah. Macam tadilah, kita jumpa kawan kita jumpa sepupu, kita jumpa atuk kita layan dia dengan baik, kita taat perintah Allah. Allah suruh kita taat mak ayah kita, suruh birrul walidain, berbuat baik pada mak ayah, kita taat. Ni salah satu orang yang mendapat cinta Allah. Okey, siapa boleh ulang balik? Siapa orang pertama yang dapat cinta Allah tadi? Okey, orang yang pertama yang dapat cinta Allah tadi, dia berkasih sayang kerana Allah. Okey, ingat ni poin yang pertama, berkasih sayang kerana Allah. Apa dia, Fatih? Yang pertama? Okey, masya-Allah. Kemudian yang kedua, wal mutajalisina fiyya. Kemudian dia duduk kerana Allah. Macam kita sekarang ni, kita duduk dengan tazkirah ni pula pasal peringatan. Peringatan daripada mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Itu akan menambahkan lagi cinta kita kepada Allah. Ni orang yang kedua yang dapat cinta Allah adalah orang yang duduk kerana Allah. Contohnya macam tengah dengar tazkirah, kita dengar ceramah, kita belajar ilmu agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal mutazawirina fiyya. Orang yang dia ziarah kerana Allah. Macam contoh Abah Tok datang dari jauh kan, daripada Kelantan, nak ziarah anak-anak ni, masya-Allah. Jadi kalau Abah Tok niatkan kerana Allah, insya-Allah Abah Tok tergolong daripada salah seorang yang dapat cinta Allah. Bila dapat cinta Allah, maksudnya apa? Allah cinta dia, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang wal mutazabilina fiyya, orang yang memberi kerana Allah. Abah Tok datang ziarah kerana Allah, ayah pula bagi makan dekat Abah Tok kerana Allah, bakti kepada mak ayah. Lepas tu mak su pula, mak ngah semua kumpul dekat sini sebab nak bakti pada Abah Tok, bagi makan, belanja makan semua. Wal mutazabilina fiyya, kalau kita niatkan kerana Allah, pasti kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat cinta Allah, insya-Allah. Bahkan dekat akhirat kelak, siapa tahu macam mana keadaan kita dekat padang mahsyar nanti? Siapa tahu macam mana? Okey, Syian tahu macam mana keadaan kat padang mahsyar nanti? Betul, kat padang mahsyar nanti, pada hari tu kita dah tak ingat dah saudara kita. Waktu tu matahari dekat atas. Lepas tu waktu tu panas. Waktu tu lah waktu yang paling menakutkan. Dan waktu tu tak ada seorang pun yang bercakap. Dan waktu tu juga waktu yang paling menyeramkan. Sebab waktu tu lah menentukan jalan kita ke syurga ataupun ke neraka. Dan perjalanan tu pula bukannya setahun, 2 tahun, tapi ratusan tahun. Dan bahkan sehari dekat padang mahsyar nanti tak sama dengan sehari dekat dunia. Jadi dalam keadaan yang begitu menakutkan, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Maksudnya apa? Dia rasa sekejap je, ratusan tahun, 1000 tahun dia tak rasa. Dia rasa sekejap je. Orang lain tengah panas, berpeluh-peluh, dia rasa dia aman je. 7 golongan tu. Tapi salah satu, kalau nak sebut salah satu je, daripada 7 golongan ni, antaranya adalah warajulani tahabba fillah. 2 orang yang dia bertemu kerana Allah. Dia berkasih sayang kerana Allah. Macam ciri-ciri tadi, dia tolong kerana Allah, dia ajak kepada kebaikan. Dia berkasih sayang kerana Allah, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dia bertemu kerana Allah. Dia bertemu tak ada kepentingan dunia, tak ada sebab kalau aku jumpa dia ni dapat duit. Tak, tapi dia bertemu kerana Allah. Sebab dia nak berkasih sayang, sebab dia nak berbakti kepada mak ayah dia. Dia bertemu kerana Allah dan dia berpisah pun kerana Allah. Dia buat semuanya kerana Allah. Akhirnya itulah salah satu golongan yang mendapat naungan arsy Allah. Okey, boleh semua? Okey, akhir sekali Khalif ingin tutup dengan satu hadis yang sangatlah penting bagi kita semua. Iaitu sekarang ni kalau kita tanyalah siapa-siapa. Kita tanyalah siapa-siapa. Siapa orang yang paling kita cinta dekat dunia ni? Siapa orang yang paling kita sayang dekat dunia ni?
Siapa? Allah. Orang-orang. Ibu bapa. Okey. Jadi kat sini kita sama-sama malam ni kita tanamkan mindset kita perlu cinta pada seorang ni je. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Okey. Qila lin Nabi SAW. Okey, kita sawat sikit. SAW. Ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim. Seorang lelaki dia datang kepada Rasulullah. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan seorang lelaki yang dia mencintai sesuatu kaum tapi dia tak dapat nak menyerupainya. Okay, maksud hadis ni adalah seorang tu dia datang kat Nabi. Dia tanya kepada Nabi, dia kata bagaimana dengan keadaan seorang tu. Seorang tu maksudnya contoh ada seorang ni yang A ni, dia cinta dengan yang B ni tapi dia tak dapat nak menyerupai amalan dia. Maksudnya mungkin yang B ni amalan dia tinggi, dia solat malam semua tapi dia tak dapat nak ikut. Lalu Nabi kata apa? Al-mar'u ala man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan dekat sini yang dimaksudkan adalah orang yang kita kena ikut tu adalah Nabi. Nabi dekat sini orang yang paling kita kena cinta. Nabi dekat sini orang yang paling kita perlu cinta dalam kehidupan kita. Kalau tanpa Nabi, sekarang ni Islam tak akan sampai kepada kita. Jadi kita perlu sama-sama cinta Nabi. Macam mana kita nak cinta Nabi ni? Macam mana kita nak cinta Nabi? Kita ikut. Betul, kita ikut semua yang Nabi buat. Sebab apa yang Nabi sampaikan semuanya daripada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah bagi tahu siapa yang taat kepada Rasul, dia ikut Rasul maksudnya dia taat kepada Allah. Tak mungkin dia kata dia cinta Allah je tapi dia tak ikut Nabi. Tak mungkin dia kata dia okey saya nak ikut Allah je, tak nak ikut Nabi. Tak, maksudnya dia tak cinta lagi Allah. Kita semua nak cinta Allah kan tadi? Macam tak semangat je nak cinta Allah tak? Okey, kenapa kita nak cinta Allah tadi? Kenapa? Nak masuk syurga. Nak cinta Allah, nak cinta Allah kita kena cinta Nabi. Tiada pisah antara dua ni. Jadi kita perlu cinta Nabi. Kita kena ikut apa yang Nabi buat. Nak jadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pasti sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada ikutan. Ada ikutan yang terbaik. Jadi kita kena jadikan Nabi ni sebagai panduan. Nabi lah yang ajar kita akhlak. Nabi lah yang ajar kita macam mana kita nak berbakti pada mak ayah kita. Nabi lah yang ajar kita. Nabi lah juga yang menunjukkan contoh role model terbaik pada sahabat yang umur masih muda. 10 tahun, 9 tahun. Nabi boleh didik mereka sampai baru umur 10 tahun. Macam seorang sahabat baru umur 10 tahun. Siapa kat sini 10 tahun? Aras. Okay? Dah jadi hibrul ummah, dakwah kepada ummah. Maksudnya dia dah jadi seorang ulama besar. Baru umur 10 tahun. Tengok tu hebatnya didikan Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat tergolong daripada golongan orang yang mendapat cinta Allah. Dan lepas ni kita semua sama-sama lah kita tingkatkan lagi amal ibadah kita, tingkatkan lagi kesyukuran kita. Kita ikut semua sunnah Nabi. Kita taat mak ayah kita, jangan tinggal solat, jangan lewatkan solat. Sebab apa? Sebab tak mungkin kita mengaku kita cinta Nabi, cinta Allah tapi kita tak ikut. Okey, boleh semua? InsyaAllah. Okey, semua boleh faham. Kalau ada yang macam kurang, boleh terus tanya. Okey, kalau tak ada apa-apa, minta maaf atas segala kekurangan, salah silap terkasar bahasa, segala yang baik dari Allah. Salah silap atas diri yang penuh dengan kekurangan ni. Semoga kita semua dapat menjadi golongan dapat cinta Allah dan mudah-mudahan dengan cinta Allah itu membawa kita ke syurga. InsyaAllah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.